Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Adakah SARA 2026 akan ditambah? Baru-baru ini telah tular di media sosial bahawa SARA iaitu Bantuan Asas Rahmah 2026 akan ditambah. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang kembali ke saluran ini. Terima kasih kerana terus menyokong dan mengikuti perkongsian kami mengenai bantuan kerajaan, kewangan serta maklumat yang bermanfaat untuk rakyat Malaysia. Pada video kali ini, kita akan membincangkan mengenai tambahan sumbangan asas rahmah atau SARA bagi tahun 2026. Ramai yang bertanya sama ada akan ada peningkatan kadar bantuan, siapa yang layak menerimanya, bagaimana bantuan akan disalurkan dan bilakah bantuan pengumuman rasmi akan dibuat. Sebelum kita mula, saya ingin mengingatkan bahawa maklumat mengenai bantuan kerajaan sentiasa tertakluk kepada pengumuman rasmi. Oleh itu, kita perlu menunjuk kepada kenyataan kerajaan dan portal rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini. Sumbangan asas rahmah atau SARA merupakan salah satu inisiatif kerajaan bagi membantu golongan yang memerlukan menghadapi peningkatan kos sara hidup. Bantuan ini diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tujuan utama SARA adalah untuk membantu meringankan perbelanjaan harian, khususnya bagi pembelian barangan keperluan asas. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan telah menambah baik pelaksanaan SARA dari semasa ke semasa. Penambahbaikan tersebut termasuk perluasan kategori penerima, peningkatan kadar bantuan bagi kumpulan tertentu serta kaedah penyaluran yang lebih mudah digunakan. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Bagi tahun 2026, ramai berharap kerajaan akan meneruskan usaha memperkukuh bantuan kepada rakyat. Antara perkara yang sering dibincangkan ialah kemungkinan peningkatan kadar bantuan bulanan, perluasan kelayakan kepada lebih ramai penerima, serta penambahbaikan mekanisme penyaluran bantuan supaya lebih cepat dan mudah diakses. Walau bagaimanapun, sehingga pengumuman rasmi dibuat, sebarang maklumat mengenai kadar tambahan tarikh pembayaran atau syarat baru tidak seharusnya dianggap sebagai keputusan muktamad. Adalah penting untuk mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan mengelakkan penyebaran berita yang belum disahkan. Sekiranya terdapat penambahbaikan SARA pada tahun 2026, ia dijangka memberi manfaat kepada ramai isi rumah dan individu yang layak. Bantuan ini boleh membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan harian, terutamanya dalam keadaan harga barangan yang sentiasa berubah. Bagi mereka yang ingin memastikan kelayakan, pastikan maklumat pribadi sentiasa dikemas kini melalui saluran rasmi yang ditetapkan oleh kerajaan. Maklumat yang lengkap dan tepat dapat membantu melancarkan proses penilaian kelayakan dan penyaluran bantuan apabila pengumuman dibuat. Kami juga mengelakkan semua penonton supaya sentiasa berwaspada terhadap maklumat yang tular di media sosial. Jangan mudah mempercayai poster atau mesej yang mendakwa bantuan baru telah diluluskan tanpa sebarang pernyataan rasmi daripada pihak berkuasa. Di saluran ini kami akan terus berkongsi perkembangan terkini berkaitan bantuan kerajaan sebaik saja pengumuman rasmi dibuat. Setiap maklumat akan disemak terlebih dahulu sebelum dikongsikan agar anda memperoleh informasi yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Jika anda merasakan
video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, kongsikan kepada ahli keluarga dan rekan-rekan, serta langgan saluran ini untuk mendapatkan kemas kini mengenai bantuan kerajaan kewangan dan pelbagai informasi berguna yang lain. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.